Apa hukum buat kepuk kubur? Bukan kepuk lah, kepuk. Kepuk ni buat belindai. Kelantan panggil belindai. Buatlah nak buat terpulang kepada kita. Buatlah sipir rumah, buat hiasan, kubur dalam kereta. Buatlah kepuk kubur, hukum dia tak ada masalah apa. Maksud dia nak buat tok kubur lah. Apa hukum dia? Buat letak kubur tak apa. Kepuk ni ada banyak jenis. Ada kepuk kekal, ada kepuk tak kekal. Hak kekal ni hak boleh pindah, boleh akad. Kebanyakan kita tengok, biasanya kepuk ni boleh diakad. Akad boleh sipir, boleh pindah, boleh kat ni. Maka dalam hadis Nabi melarang buat bina'ah. Bina'ah. Kata jangan buat bina'ah di atas kubur. Apa maksud bina? Di dalam ilmu surah al-bina bimakna wad'u syai'in ala wujuhil isba. Ala wujuhil sabit dia panggil. Buat sesuatu, letak sesuatu atas jalan kekal. Itu tak boleh. Seperti buat bangunan atas kubur. Tak boleh. Kerana mengambil hak orang lain. Mana kalau benda boleh dialih, tak ambil hak pun. Ambil alih pula, letak lain pula orang buat. Lepas tu tak pula gitu lah. Tak ada istilah kata jadi menyempit ke apa dia. Ya hak tak boleh, kalau tak boleh nak ubah dah. Tu tak boleh. Sebab tu gerai-gerai atas kubur, orang buat macam ni bahasa boleh akad, boleh letak, boleh pindah. Kerana apa? Takut atas ancaman Nabi kata jangan buat bina'ah atas kubur. Tu kalau kubur umum, kalau kubur sendiri. Setengah orang tu kubur dia, kubur anak beranak dia. Dia buat depan rumah dia, ke apa dia tanah. Tu tak ada masalah bagi dia. Tu hukum buat kepuk kubur. Manakala tanda kubur, hukum dia sunat. Tanda kubur. Kubur mak ayah kita kena tanda. Sebab Nabi Muhammad, adik-beradik susu dia nama Abdurrahman Ibnu Maz'um. Atau Osman Ibnu Maz'um, tak ingat. Abdurrahman Ibnu Maz'um meninggal. Apabila meninggal, Rasulullah ambil satu batu letak situ. Atas kubur tu. Maka Nabi Muhammad kata sebagai tanda kubur dia, supaya anak beranak dia nak mati lepas ni, boleh tanam sekeliling dia. Sunat tanam anak beranak dekat-dekat belakang, supaya kalau pergi ziarah, boleh kena belakang. Ni ziarah sini sore, kubur ni sore. Payah nak pergi ziarahnya. Jadi sunat tanda dekat-dekat. Nabi ayat, aku tanda kubur ni, supaya aku boleh ziarah, dan supaya anak beranak dia boleh tanam sekeliling. Maka sunat tanda kubur. Iya. Sunat tanda. Tak batu, kau apa dia tanda. Ni tasawuf. Tak boleh tak tanda kubur. Lepas tu, pergi. Tak jumpa cari kubur. Pergi. Jadi kasih selamat. Kenapa awak jerit kubur mak saya ni? Allah kasih. Dok main astagfirullah Allah kasih. Lah jawab dia ni. Pergi ziarah kubur orang lain pula. Jangan duk dengar lah orang kata harai-harai tu. Harai tu kalau buat bina'ah lah. Kalau nak tanda,